Gelap. Di dalam sebuah bilik yang hanya diterangi cahaya bulan yang menembusi tingkap berkaca kabur. Kau berdiri di hadapan cermin antik. Rangkanya berbelit seperti dahan pokok mati. Tetapi pantulan yang memandang kembali, ia bukan lagi dirimu. Wajah itu pucat, matanya kosong. Senyumannya retak seperti porselin lama. Ada bisikan di belakang mindamu. Suara yang bukan milikmu tetapi telah menjadi runut bunyi hidupmu. Ia menyoal, siapa kau sebenarnya? Ini bukan kemalangan. Ini adalah arkitekturnya. Sebuah penjara yang dibina dengan teliti, bata demi bata, menggunakan perkataan sebagai mortar. Ego kamu tidak dihancurkan dengan satu pukulan tukul. Ia dihakis secara senyap dengan frasa yang kedengaran. Hari ini, kita akan menyalakan lilin di dalam kegelapan itu. Kita akan mendedahkan 5 frasa narsisistik yang paling biasa, senjata pilihan mereka untuk meruntuhkan realiti kamu. Frasa pertama, kau terlalu sensitif. Yang klasik. Frasa ini bukan pemerhatian. Ia adalah satu hukuman. Senjata yang direka untuk membuatkan perasaanmu tidak sah. Apabila kau menyuarakan kesakitan dan dia membalas dengan ini, dia tidak sedang berkomunikasi. Dia sedang membatalkanmu. Dia memberitahu kau bahawa radar emosimu rosak. Kau mula berfikir, mungkin dia betul. Mungkin aku terlalu melebih-lebih. Dan disitulah racunnya mula merebak. Keraguan diri. Contohnya, kau berasa sedih kerana dia membatalkan rancangan pada saat-saat akhir. Lagi, kau berkata, saya kecewa. Dia memandangmu bukan dengan simpati, tetapi dengan rasa jengkel. Tolonglah, jangan terlalu sensitif. Ia cuma makan malam. Lihat, dia tidak menangani kekecewaanmu. Dia menjadikannya sebagai bukti kecacatan karaktermu. Dan kau mula mempercayainya. Frasa kedua, aku cuma bergurau. Ini adalah sepupu kepada engkau terlalu sensitif, tetapi dengan lapisan gaslighting yang lebih tebal. Ia adalah penafian yang munasabah, yang disamarkan sebagai jenaka. Dia melemparkan penghinaan yang tajam, dibalut dengan senyuman. Apabila kau tersentak, dia menarik tali perangkap. Relaxlah, aku cuma bergurau. Tiba-tiba, kau yang menjadi masalah. Kau tidak mempunyai sense of humor. Kau yang kaku. Dia tidak bersalah. Ini adalah sihir ilusi psikologi. Dia membuatkan tikaman pisau terasa seperti gelitikan bulu pelepah dan membuat kau mempersoalkan mengapa kau berdarah. Contohnya, di sebuah majlis, di hadapan kawan-kawan, dia berkata, "Oh, jangan kisah dengan dia. Impian terbesarnya dalam hidup adalah untuk menyusun koleksi pasu antik." Semua orang ketawa. Kata-katanya memperkecilkan minatmu, impianmu menjadi bahan jenaka yang remeh. Kau berasa malu, terdedah. Kemudian, apabila kamu berdua sahaja, kau beritahu dia ia menyakitkan hati. Dia ketawa kecil. "Sayang, aku cuma bergurau. Kenapa kau serius sangat?" Dan kau terdiam. Kerana bergaduh tentang jenaka akan membuatkan kau kelihatan lebih tidak munasabah. Dia menang. Frasa ketiga, aku tak pernah cakap macam tu. Ini adalah bom nuklear dalam gaslighting. Penafian total. Serangan langsung terhadap ingatan dan kewarasanmu. Dia akan memandang tepat ke matamu, mata yang sama yang pernah kau percayai, dan menafikan realiti yang kau tahu berlaku tanpa berkelip. Kekuatan teknik ini terletak pada keberaniannya. Ia sangat tidak masuk akal sehingga kau mula mempersoalkan asas realitimu sendiri. Mungkinkah aku salah ingat? Adakah aku yang mereka-reka cerita? Setiap kali dia menggunakan frasa ini, dia memasang cermin yang herod di hadapanmu dan memaksa kau melihat dirimu sebagai tidak boleh dipercayai. Gila. Contohnya, dia berjanji akan menemanimu ke majlis penting keluarga. Dia tidak muncul. Tiada panggilan. Tiada mesej. Keesokan harinya, kau bersemuka dengannya dengan hati yang hancur. Awak janji. Dia kelihatan bingung. Benar-benar bingung. Janji? Aku tak pernah cakap macam tu. Aku cakap aku akan cuba datang kalau kerja selesai. Kau selalu salah dengar. Ia sangat meyakinkan, sangat muktamad. Kau mula mengimbas kembali perbualan itu di dalam kepalamu, mencari keraguan, mencari ruang untuk kesilapanmu sendiri. Dan dia telah menang. Frasa keempat, semua ni salah kau. Seorang narsisis hidup dalam sebuah kubu yang dibina
daripada kesempurnaan palsu. Di dalam dunia mereka, mereka tidak pernah membuat kesilapan. Jadi, apabila sesuatu yang tidak kena berlaku, kesalahan itu mesti diletakkan di tempat lain. Dan sasaran yang paling mudah ialah kau. Frasa ini adalah pemindahan tanggungjawab yang paling pantas. Ia adalah sihir psikologi yang menukar kesalahan mereka menjadi bebanmu. Dia curang, itu salah kau kerana tidak memberinya perhatian yang cukup. Dia hilang sabar dan menjerit. Itu salah kau kerana memprovokasinya. Logik mereka yang terpesong menjadi injilmu. Kau mula melihat setiap tindakannya sebagai reaksi kepada kegagalanmu. Kau mula meminta maaf untuk dosa yang tidak kau lakukan. Contohnya, dia memecahkan pasu pusaka kesayanganmu dalam keadaan marah. Pasu itu berkecai di atas lantai. Kau menangis. Dia melihat serpihan itu, kemudian memandangmu dengan dingin. Nah, tengok apa yang kau dah buat. Kalau kau tak buat aku marah, benda ni takkan jadi. Semua ni salah kau. Dan dalam keadaan terkejut dan sedih, sebahagian daripada dirimu mempercayainya. Kau yang memegang pistol, walaupun dia yang menarik picu. Frasa kelima, selepas semua yang aku dah buat untuk engkau, ini adalah rantai yang diperbuat daripada rasa bersalah. Setiap kebaikan yang dilakukannya bukanlah hadiah, tetapi pinjaman. Pinjaman dengan faedah yang tidak terhingga. Frasa ini digunakan untuk melumpuhkanmu setiap kali engkau cuba menetapkan sempadan atau mempersoalkan tindakannya. Ia adalah peringatan bahawa engkau terhutang budi kepadanya. Kebebasanmu adalah milik pajakannya. Dia mengingatkanmu tentang masa dia menyelamatkan kau, menyokong kau, berkorban untuk engkau, tetapi dia tidak menyebut harganya, kepatuhanmu yang mutlak. Contohnya, kau mahu keluar malam bersama rakan-rakanmu. Satu permintaan yang normal dan sihat. Kau beritahu dia. Dia tidak melarang. Oh, tidak. Dia lebih licik. Dia mengeluh. Pergilah, berseronoklah. Jangan risaukan saya di sini seorang diri. Selepas semua yang saya dah buat untuk pastikan awak gembira. Serta-merta, kegembiraanmu bertukar menjadi rasa bersalah. Malam yang sepatutnya menyeronokkan kini terasa seperti satu pengkhianatan. Jadi, kau membatalkan rancangan. Dia tidak mengurungmu dengan kunci. Dia mengurungmu dengan kebaikannya. Jadi di sinilah kau berdiri di hadapan cermin, melihat orang asing yang memakai wajahmu. Dibina daripada keraguan, rasa bersalah dan kekeliruan. Tetapi inilah kebenarannya. Kebenaran yang mereka tidak mahu kau tahu. Kau bukan terlalu sensitif. Perasaanmu adalah kompas yang memberitahumu sesuatu yang tidak kena. Kau bukan tidak mempunyai sense of humor. Kau hanya tidak mendapati kekejaman itu lucu. Kau bukan gila. Ingatanmu adalah sauh kepada realiti. Ia bukan salah engkau dan kau tidak terhutang apa-apa kepada sesiapa pun, terutamanya kebebasan dan kewarasanmu. Frasa-frasa ini hanya berkuasa kerana ia beroperasi dalam kegelapan. Ia bergantung pada pengasingan dan keraguan dirimu. Tetapi sekarang kau mempunyai cahaya. Kau mempunyai nama untuk sihir gelap ini. Mengenalinya adalah langkah pertama untuk melucutkan kuasanya. Pandang kembali ke dalam cermin itu. Retak itu mungkin masih ada. Parut itu adalah peringatan tentang pertempuran yang telah kau lalui. Tetapi orang yang memandang kembali, sekarang ia adalah kau. Lebih kuat, lebih bijak dan bebas.